manusia ni tabiat dia adalah menangis. Sama ada menangis itu kerana kesedihan ataupun menangis kerana gembira ataupun menangis kerana kecewa ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa-apa sahaja yang menyentuh hati perasaan dia. Tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita balik, pernah tak air mata kita ni tuan-tuan keluar kerana takut kepada Allah? Pernah tak air mata ni tuan-tuan, air mata kita ni tuan-tuan keluar kerana takutkan azab siksa Allah? Dengan apa yang dia lihat depan mata kepala dia, tersentuh hati dia tuan-tuan, bergenang air mata dia. Tuan-tuan, cuba kita tanya balik diri kita tuan-tuan, adakah mata kita ni pernah menangis kerana Allah? Nabi kata apa? Dua perkara, dua titisan yang paling disukai oleh Allah. Dua titisan. Tidak ada yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka daripada dua titisan. Yang pertama, titisan air mata yang mengalir kerana takutkan kepada Allah. Yang kedua, kerana titisan darah yang mengalir kerana berperang, berjihad di jalan Allah.